لا إله إلا الله. Tuan-tuan sedang berhasil bersama menjadi menjaga hati dan karena dia akan bayar maafkan. Sabar semua bersama dia bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فإن الله مع المتقون، فإن الله مع المتقين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan kita mentaati setiap titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan hidup dunia dan akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah Munafik Moden. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, munafik bermaksud menyembunyikan perkara atau maksud yang sebenar, atau menyembunyikan yang hak dan menzahirkan yang batil. Dengan lebih mudah difahami, munafik ialah sifat pura-pura. Pada hari ini sifat munafik bukan khusus tentang agama, bahkan mencakupi semua aspek kehidupan manusia. Ada yang sanggup menjual agama, menjual maruah, atau menjual prinsip demi pangkat, kuasa dan kepuasan hawa nafsu masing-masing. Padahal mereka tahu kesalahan dan dosa serta kesan-kesan dari amalan tersebut. Munafik dalam agama adalah yang paling bahaya, kerana ianya memberi kesan tentang balasan dahsyat di akhirat kelak. Berapa ramai yang beribadah secara ikut suka, tanpa ada ilmu dan buat sambil lewat. Elok dan rajin di hadapan manusia, tetapi segan dan malas bila bersendirian. Bahkan ada yang sanggup mengkhianati amanah Allah, seolah-olah Tuhan tidak melihat dan memerhatikannya. Ma khatabana nabiyina sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman amanata la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. Rawahu Ahmad. Maksudnya, tidaklah Nabi SAW berkhutbah kepada kami, melainkan baginda SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama
bagi orang yang tidak menepati janji. Sementara itu, perkara yang semakin menjadi-jadi ialah ada sebahagian umat Islam yang menunggang agama demi kepentingan diri sendiri. Mereka mengambil kesempatan di atas kepercayaan serta kebaikan dan keprihatinan manusia. Mereka menyuruh masyarakat berinfak, bersedekah, berzakat dan apa sahaja istilah demi menjayakan cita-cita mereka. Mereka menggunakan segala wang yang diperolehi dengan cara yang salah dan menyalahgunakan amanah yang diberi. Umat Islam sukar untuk bersatu padu selagi mana ada sifat pentingkan diri sendiri ini dan kemasyhuran diri. Mereka menyangka masyarakat tidak memerhatikan tingkah laku dan gerak-geri mereka. Mereka menyangka yang mereka telah membangunkan kebaikan, padahal mereka telah merosakkan dan menconteng arang pada sebahagian yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 10 dalam surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maksudnya iaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah Ta'ala, dalam merebut dunia yang sementara ini juga banyak berlaku tipu daya dan kezaliman, keretakan dan putusnya hubungan silaturahim antara sanak saudara disebabkan perebutan harta pusaka. Walhal semasa ibu dan ayah masih hidup, dia tidak membantu mengurus atau mengambil tahu pun langsung titik peluh kedua-dua orang tuanya. Namun, kerana tamak, dia sanggup menipu adik-beradik atau sanak saudara yang berhak. Misalnya, menipu tanda tangan, mendakwa harta telah diberikan kepadanya semasa hayat si mati. Lebih malang lagi, ada sebahagian berkeras tidak ingin menguruskan pusaka kerana bimbang mungkin bahagian yang diperolehi semakin berkurang atau sebagainya. Disebabkan ini, maka harta pusaka yang beku semakin bertambah setiap tahun. Apatah lagi jika berlaku kematian, maka bertambah susah untuk dicari waris. Justru perkara yang membimbangkan ialah termakan hak atau harta ahli keluarga yang berhak apabila urusan pusaka tidak dilakukan dengan segera oleh pewaris. Tidak kurang juga ada orang yang berpura-pura miskin atau susah dan meminta-minta kepada masyarakat membantunya dan keluarganya. Lebih teruk lagi, mereka mengaku berhak menerima zakat dan fidyah. Mereka sanggup menipu pihak-pihak yang terlibat seperti lembaga zakat, imam, penghulu dan siapa sahaja yang boleh memberikan sesuatu kepada mereka. Mereka tanpa segan silu menunjukkan kesusahan mereka demi meraih simpati. Kebiasaannya mereka mengharapkan bantuan dan sokongan masyarakat. Ada juga yang lebih malang lagi, dipergunakan oleh sindiket-sindikat yang menguruskan mereka untuk mengemis dan meminta-minta di tempat-tempat awam. Tidak kurang juga ada yang membawa bersama anak-anak kecil. Sidang Jumaat yang berbahagia, namun yang lebih menyedihkan, ada orang yang kaya yang sanggup mempergunakan dan mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain, terutamanya pekerja atau orang yang berkhidmat, dengan cara tidak membayar upah yang setimpal. Mereka berhelah mendakwa keuntungan yang diperolehi tidak seberapa atau bayaran belum diterima. Akhirnya, upah tertangguh atau tidak dibayar sama sekali kepada orang yang bekerja.
Mereka menipu akaun kewangan dan menyeleweng demi sifat tamak yang tidak berpenghujung. Mereka lupa bahawa setiap orang ada tanggungan masing-masing. Apa yang lebih menghairankan, kediaman mereka ibarat mahligai yang dipenuhi dengan segala kemewahan termasuk kenderaan. Keuntungan yang diperolehi bukan untuk dikongsi dengan pekerja masing-masing, sehinggakan mereka merasa dunia ini adalah milik mereka. Ibarat dunia ini aku yang punya. Sifat-sifat terkeji bermain di dalam hati manusia ini seolah tiada bimbingan dan keinsafan. Khatib bimbang dengan sifat-sifat manusia sebegini kerana boleh menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-10 yang bermaksud, dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit yakni syak dan hasad dengki. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran. Sidang Jumaat sekalian, yang lebih parah, munafik ke dalam politik yang sanggup memfitnah dan menjatuhkan maruah pihak lain apabila tidak bersekutu dengan kehendak atau kepentingan masing-masing. Masyarakat pula menjadi keliru dan saling tuduh-menuduh, mencaci serta membenci sehingga berlaku perkara yang tidak diingini. Ada yang sampai tiada perasaan belas ihsan atau kasih sayang bila mengutuk, mencaci dan melaknat pihak yang tidak sefahaman, sedangkan boleh jadi itu adik-beradik atau sanak saudara sendiri. Semua ini dapat dilihat dalam media sosial hari ini. Masing-masing merasakan mereka yang benar dan betul. Umat Islam semakin berpecah belah, sedangkan pihak musuh semakin kuat bersatu padu sambil gelak ketawa melihat keadaan semasa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menginsafi diri dengan bermuhasabah dan memohon diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh dikongsikan pada hari ini? Yang pertama, berusaha memperbaiki diri dengan menuntut ilmu dan mendekati diri dengan para ulama. Kedua, ketahuilah harta adalah ujian dan ia boleh menjadi aset berharga di hadapan Tuhan atau menjadi beban di akhirat kelak. Ketiga, peliharalah hubungan silaturahim, terutamanya adik-beradik, dengan memberi hak masing-masing. Keempat, persahabatan adalah anugerah, manakala perpecahan adalah musibah. Dan yang terakhir, hidup ini hanyalah sementara sahaja dan semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, dan katakanlah, wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بجلال وكمال الزين البالغ الجبان أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين